Penyataan masalah. Persekitaran industri pembinaan sangat berisiko dan boleh melibatkan kemalangan di tempat bina. Topik keselamatan konvensional hanya mempunyai satu fungsi umum, iaitu melindungi bahagian kepala pekerja binaan. Topik keselamatan konvensional tidak mempunyai ciri-ciri untuk membantu pihak pengurusan bagi memantau pergerakan dan hasil kerja pekerja mereka. Objektif produk. Produk ini telah direka untuk mencapai objektif berikut, iaitu mereka bentuk topik keselamatan pembinaan dengan alat pengesan GPS, menghasilkan topik keselamatan pembinaan dengan alat pengesan GPS dan menentukan keberkesanan penggunaan alat pengesan GPS pada topik keselamatan melalui ujian lapangan. Mereka bentuk produk. Produk yang dihasilkan adalah terdiri daripada topik keselamatan pembinaan dan juga alat pengesan GPS daripada brand Protrack. Mereka bentuk produk. Penciptaan inovasi produk ini dihasilkan dari topik keselamatan yang mematuhi keperluan piawai, topik keselamatan Malaysia dan memiliki label siri MS183 2001 yang berukuran 220mm x 285mm x 150mm. Melalui spesifikasi ini, produk ini dapat memastikan keselamatan pengguna sesuai dengan standard yang ditetapkan. Mereka bentuk topik keselamatan pembinaan yang dilengkapi dengan tambahan alatan pengesan GPS. GPS Protrack adalah peranti penjejak mudah alih yang padat yang direka untuk pemantauan lokasi masa nyata. Berukuran 80mm x 50mm x 30mm dan seberat 191 gram. Berikut merupakan prosedur pemasangan alat pengesan GPS pada topik keselamatan. Berikut merupakan prosedur penggunaan alat pengesan GPS pada topik keselamatan. Hasil paparan alat pengesan GPS pada topik keselamatan pintar ini menunjukkan lokasi topik keselamatan yang telah dipakai untuk diuji lari dan boleh berfungsi sebagai rekod bukti kerja dan pemantauan kerja tapak binaan dan memastikan pekerja sentiasa patuh kepada prosedur keselamatan di topik keselamatan. Dapat menggunakan alat pengesan GPS dengan berkesan untuk memantau dan menjejaki pergerakan pekerja binaan, menyediakan makluman dan menyemak rekod data yang lepas. Semuanya boleh diakses daripada telefon pintar ataupun komputer riba.